Hi vlog, welcome to my guys. So we're back at LIA2. Kita sekarang dekat Hometown Hainan Coffee something. Kita makan French toast. As you guys can tell, we are going to Bangkok. So we are here. Tadi kita dah letak bag, sekarang kita nak jalan-jalan. Nak cari mall. Dan nampaklah beberapa cafes dan kedai dessert. Oh, dah ada ke tak kan? Sekarang baru pukul 9. Kita nak cari lah kedai untuk stop sebelum pergi ke mall tu, tunggu mall terbuka. Nampak sini lah 7E. Nampaklah RM5 je untuk 2 air. Wow. So first day tu kita orang singgah makan dekat depan peratunan tu. Dan Acik ni baik gila. Tengok dia susunkan makanan kita orang untuk ambil gambar. Tapi agak mahal lah makanan yang dekat depan tu. So next time makan kat tempat lain, okay? Nasi goreng. Kita makan sambil tunggu Platinum buka. Buka berpeluh. Baru berapa minit dah boleh lencun kot. Sementara tu kita enjoy dengan lagu Thailand. Banyak air. Ni tak tahulah mana air yang boleh minum, tak boleh minum. Yang ni RM1 je weh. Yang ni ada Jackson, boleh minum ke? Okay, baru dapat duduk. Hai. So tadi kan kita baru pergi Platinum. Tapi Platinum tu berapa lama kita orang pergi cerita ke? 3 jam. So tadi kita orang pergi pukul 10. Kita balik pukul 1. Tapi sorry tak dapat rekod banyak sangat dekat Platinum tu sebab most of the shop lots dia macam tak kasih rekod. Ni kita beli baju. This is my baju. Nak pakai esok sebab esok ada tema. Baju ni comel. Nak cari skirt. I bought this skirt. Sebenarnya nak wear with this outfit sebab I don't have skirt. But this outfit looks quite good dengan skirt. Macam tu lah. Sampai sini dulu baru cari skirtnya. So this is what I got. And then my mom belanja, like my sister, me and my mom ada like each one half, but we will share it. This is like linen outfit. This is a top and a skirt bottom. This is dress, a long dress. Bought blazer. So this is what I bought from Watson. I got this brand. It is made from Thailand. So kita FOMO, kita beli. Made from, okay, kita cuba. Wow. Dude.
Terus cuba confident. Okay, asal ada colour, okay lah. Kan? Kau tak macam mampus muka. Di makan je dah berpeluh, berkecah, berapa sangat. Panas gila mampus, kita beli tisu. And last but not least, kita kan promo, kita kat Thailand. Lisa's Motherland. Urus gigi dengan gigi kecil. And then ada like the big one. Ni ada muka Lisa. So kita akan cabut dan tampal. So saya sedang jalan berseorangan di alleyway yang saya tidak ketahui. Nak pergi farmasi, katanya dekat tapi tak ada dah dekat mana. Guys, oh my god, aku tak tahu aku nak cakap sebab agak takut. Aku rasa aku dah pro kat sini kan, banyak kereta motor. Tapi jangan risau, diorang takkan langgar kau. Muka diorang macam dia nak langgar kau. Kau macam kau tepi sikit boleh tak? Aku nak langgar kau ni. Tapi sebenarnya dia tak nak langgar korang pun. Jalan je. Kau akan hidup punya. And I just bought this ice cream for RM1. Bila convert dia RM1. Ini katanya jalan street halal food street. Okay, tu dimsum. Oh, ambil gambar. Okay. Kecuali kan yang pergi ke sana tu, buat ukuran yang berada kan. Tapi kalau dah tengok ataupun kalau dah 2 ribu. Citra. Aduh. Ini ni. Sorry to disappoint all. Tengok sikit sekarang portion tapi ambil semua lauk tau. And then tengok dia punya udang goreng tepung, isi dia penuh. And then dia punya udang tu lembut. Biar lebih musian dia tiba tak musian. Kita orang yang girl di sini pergi singgah Disember sekejap. Tapi tengok betapa ramai diorang ni macam buat live. Kat sini ada banyak lagi tingkat. Kita orang tak sempat nak singgah. Jom kita singgah 7-Eleven. Roti kosong ada? Ada? Okey lah. Tapi tak adalah macam. Yuk, sekarang pukul berapa 11 kat Malaysia. Sekarang pukul 10. Masih ni jalan dengan uncle dengan aunty. Assalamualaikum.